Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Faiz selaku guru kuliah kita pada petang ini, tuan-tuan imam, pegawai syar'i, barisan ahli jawatan kuasa, hadirin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah ini dengan melaksanakan solat maghrib secara berjemaah, seterusnya mendengar kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta inayah daripadanya. Pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kepada kita sama-sama kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala bagi kita menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Ya semati tuan pengerusi, tuan-tuan imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah di kesempatan kuliah kita pada malam ini, insya-Allah pada malam ini saya akan kongsikan kuliah yang bertajuk akibat berpegang kepada amal.
Jadi ini ialah tajuk yang menjadi tajuk yang pertama di dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Maka dalam kalam hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kata beliau, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Sebahagian daripada tanda manusia itu berpegang di atas amalannya ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam kehidupan dunia ni, pergantungan hidup kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain daripada Allah, hatta sehinggakan kepada amal kita sekalipun. Maksudnya bila mana kita buat amalan kebaikan, maka kita tidak boleh berpegang dengan amalan tersebut. Tak boleh kita bergantung, letakkan pengharapan, penggantungan kehidupan kita kepada amalan kita. Jadi kita nak letakkan pergantungan kita kepada siapa? Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibn Athaillah, tanda kata seorang manusia itu dia berpegang kepada amalannya, maka tandanya ialah kurangnya pengharapan kepada Allah ketika mana berlakunya kesalahan. Maksudnya tuan-tuan, bila mana seorang itu diuji oleh Allah dengan maksiat, dengan kesalahan, maka kalau dia berpegang kepada amal, dia akan menyalahkan Allah ketika mana berlaku maksiat tersebut. Contohnya kalau orang yang ahli ibadah, orang ahli ibadah, solatnya banyak, sedekahnya ada, zikirnya banyak, baca Qurannya ada, maka orang yang sentiasa ataupun selalu berada di dalam ketaatan, maka orang macam ni tuan-tuan, ahli ibadah, kalau dia pegang dengan amalannya yang banyak tadi, bila mana Allah Ta'ala ujinya, uji apa? Uji bila dia ditimpa kesalahan atau maksiat, maka pada ketika itu dia akan menyalahkan Allah. Kenapa dia salahkan Allah? Kerana dia pegang dengan amal, tak pegang dengan Allah. Jadi dia akan persoalkan, kenapa Allah Ta'ala menjatuhkannya ke dalam maksiat? Kenapa Allah Ta'ala gerakkan dirinya untuk buat benda yang salah? Sedangkan dia itu orang yang ahli ibadat, sedangkan dia orang yang taat. Maka dia akan salahkan Allah pada waktu itu. Kenapa dia nak salahkan Allah? Kerana pegangnya harapan, pergantungannya tadi kepada amalan, bukan kepada Allah. Dia pegang dengan amalannya, maksudnya bila dia buat amal banyak, dia rasa okey dah, amalan dia ni okey dah, aku dah jadi ahli ibadah, dah selamat dah. Dia rasa kedudukannya itu sudah bagus. Dan dalam arti kata lain tuan-tuan, bukan bermaksud dilarang beramal yang banyak. Kita amalan
amalan, silakan kita beramal dengan amalan yang banyak. Sebagai apa? Kita punya bekalan kita untuk bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sesekali kita pegang dengan amalan tersebut. Tetap kita, pergantungan kita, harapan kita, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan kecewa dan kita akan sentiasa menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah taala, ya, bila mana berlaku kesalahan terhadap diri kita. Baik. Inilah kalam hikmah pertama kali yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pengertian kalam hikmah ni, yang pertama, bahawa kita umat manusia sebagai makhluk Allah ada 3 tingkatan. Kita ni makhluk ni ada 3 tingkatan. Yang pertama nama dia tingkatan al-ibad. Ni tingkatan yang pertama. Tingkatan pertama ni nama dia maqam al-ibad, kedudukan ibad. Orang-orang dalam tingkatan ini mereka mengerjakan sembahyang, puasa dan lain-lainnya dari ajaran agama. Juga apabila mereka menjauhkan larangan-larangan Allah, maksud mereka ialah semoga dapat masuk syurga, berbahagia di dalamnya terlepas dari azab siksaan neraka. Atau maksud mereka ialah untuk mencari kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dan diselamatkan Allah dari macam-macam malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. Tingkatan pertama ni tuan-tuan, orang yang buat amal ibadat semata-mata kerana dia rasakan amal ibadatnya itu boleh menyelamatkan dia, boleh membahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Amalan tadi. Ini yang pertama dia panggil maqam ibad. Maksudnya dia buat amal semata-mata nak supaya dia itu diberi kesenangan oleh Allah Ta'ala, mendapat kebahagiaan oleh Allah Ta'ala, tanpa dia melihat kepada dirinya itu, rohaninya itu berhadap kepada Allah, berjalan menuju Allah Ta'ala, tanpa melihat kepada Allah. Maksudnya melihat semata-mata aku buat solat, aku puasa, aku buat segala benda yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Semata-mata itu ialah perintah, kewajipan, semata-mata itu ialah benda yang dilarang, benda yang haram. Maka aku tinggalkan, aku buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Bukan kerana Allah. Dia buat tu kerana semata-mata benda itu nak menyelamatkan dirinya. Amalannya tadi nak menyelamatkan dirinya dunia dan akhirat, tanpa dia berhadap hatinya kepada Allah di dalam dia beribadat tersebut. Maka ini dia panggil tuan-tuan maqam ibad, tingkatan orang awam. Ini majoriti orang manusia, makhluk hamba Allah Ta'ala berada di tingkatan ibad. Maksudnya kita solat tuan-tuan, kita try tanya, kita tengok diri kita kan, dalam kita tanya diri kita sendiri, aku solat ni kerana solat wajib. Tapi kadang dalam solat kita itu kita tak ada pun rasa pengharapan di dalam solat kita itu untuk menggapai redha Allah, nak menuju Allah, nak menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan solat kita tadi kita nak mencari Allah, tapi semata-mata kita solat kerana wajib. Andailah kata solat itu tak wajib, tak buat. Itu dia panggil maqam ibad, tingkatan ibad. Maka kalau kata ulama sufi tuan-tuan, dia tingkatan ibad ni dia agak bahaya. Agak bahaya sebab apa? Sebab dia pegang dengan amalan tadi lah. Ini dia sebut tadi ni. Dia pegang dengan amalannya, tanpa dia melihat ataupun berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama.
tingkatan ibad. Majoriti manusia berada di tingkatan ibad. Hanya solat sekadar solat, hanya puasa sekadar puasa, hanya buat benda yang wajib sekadar perkara itu wajib, tanpa hatinya terpaut kepada Allah. Mungkin solat masih sekadar solat, sekadar zahirnya dia solat. Sebab tu dalam solat kita ni tuan-tuan, kita dituntut untuk mencari khusyuk. Kita dituntut dalam solat kita apa? Al-khudu', hudurul qalbi ma'allah, hadir hati kita dengan Allah. Dalam solat ni kita rasa rindu nak solat kerana bukan hanya solat itu wajib semata-mata, tapi itu hubungan makhluk dengan Allah, hubungan hamba dengan Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada rasa macam tu, rasa mencari Allah dalam ibadat kita, ya, rindu kepada Allah dalam ibadat kita, maka itu dia berada pada tingkatan yang satu lagi. Yang kita nak sebut tingkatan yang kedua, dia panggil tingkatan murid. Murid ni orang yang dah, bila mana dia buat amal ibadat dan dia merasakan dirinya itu berkehendak untuk mencari Allah, berkehendak nak menuju kerohaniannya itu, menuju Allah, ya, dalam dia solat, dalam dia buat segala-gala ibadat, dia berkehendak menuju Allah, nak mencari Allah. Bukan semata-mata itu wajib saja, tak. Bukan semata-mata itu perintah saja, tak. Ini amal ibadat dia buat itu seolah-olah hubungan, salah satu hubungannya, seorang hamba hubungan dengan Allah, dengan Tuhan dia. Itu dia panggil tingkatan yang kedua, murid. Kita tengok dia kata apa. Yang kedua, tingkatan muridin. Orang-orang dalam tingkatan ini, mereka berbuat taat pada ajaran agama, tidak lain maksud mereka terkecuali untuk bagaimana sampai kepada Allah. Ni dia solat itu jalan menuju Allah. Dia cari bagaimana aku nak sampai kepada Allah ni. Ibarat murid ni orang yang salik, orang yang dah memulakan perjalanan rohaninya menuju Allah. Kalau ibad tadi dia tak ada fikir macam tu, dia sekadar solat, solatlah, buat je apa yang Allah Ta'ala suruh, dia buat semua. Tapi dia tak ada fikir pun, tak lintahlah hatinya pun nak berjalan menuju Allah tu. Itu dia panggil tingkatan awam ataupun ibad tadi. Tingkatan yang kedua, peringkat yang kedua, orang itu dia solat, dia puasa, dia buat segala amal kebaikan, ketaatan, buat segala perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, dan berkehendak hatinya mencari Allah, menuju Allah. Rohaninya itu berkehendak untuk berjalan menuju Allah. Ini dalam tingkatan ini yang disebut sebagai salik. Dia panggil murid, salik. Murid orang yang berkehendak, salik orang yang berjalan, yang berkehendak untuk berjalan menuju Allah. Jadi mereka buat ibadat, tidak lain maksud mereka terkecuali untuk bagaimana sampai kepada Allah, bagaimana Allah terbuka, bagaimana agar terbuka segala sesuatu yang menutup hati mereka. Semoga hati mereka dilimpahkan rahsia-rahsia halus yang baik-baik oleh Allah, supaya Allah Ta'ala limpahkan kurnia, kemudian hati mereka terbuka untuk mendapat asrar, mendapat rahsia, mendapat limpahan kurnia daripada Allah. Sebab tu orang yang dah mula perjalanan ni, bila mana dia beramal apa semua, hatinya itu terpaut dengan Allah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala pada satu-satu waktu, satu-satu keadaan, Allah Taala akan limpahkan kurnianya, akan memberikan rahsia-rahsia ke dalam hatinya, terbuka. Itu kadang yang disebut sebagai ilmu laduni, kasyaf dan sebagainya. Kadang itu sebahagian daripada, dia panggil anugerah yang Allah Ta'ala bagi orang yang salik menuju Allah, orang yang jalan menuju Allah. Dia panggil, dalam istilah dia panggil sebut sebagai warid.
Warid ni perkara yang dikurniakan oleh Allah setelah mana orang itu melakukan proses ibadat. Orang itu melakukan proses ibadat, menempuhi perjalanan ibadat, perjalanan yang menuju Allah itu, maka Allah Ta'ala pada satu waktu akan mengurniakan, melimpahkan kurnia kepadanya yang disebut sebagai warid. Bila mana dapat warid itu, kadang dalam bentuk berupa terbukanya asrar, macam-macam rahsia-rahsia, ma'rifah dan sebagainya lah. Dan antara kesannya lagi apa? Seorang itu mungkin merasakan dengan ibadat yang dia buat tadi, dengan perjalanan yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dia akan merasakan keadaannya lebih baik ataupun lebih lapang berbanding keadaannya yang dulu. Misalnya orang yang solat, dulu dia solat juga, tapi sekadar solat aja. Tapi sekarang dia solat dalam keadaan dia itu hatinya memulakan perjalanan untuk menuju Allah. Maka perbezaannya dia akan dapat rasa. Sebab bila orang yang solat saja, tanpa dia menuju Allah, naik kepada tingkatan murid tadi, kadang dia tidak mendapat limpahan tu, tidak dibukakan daripada rahsia, daripada asrar, daripada makrifah Allah, tak dibukakan kepadanya. Maka dia tak rasa di mana kelazatan ibadat tu. Kadang sebab tu kadang kita tuan-tuan, kadang orang yang sekadar solat saja dia tak rasa, kan? Kenapa dia rasa tak ada lazat? Kenapa kita tengok orang yang ahli ibadah lazat betul dengan solat, lazat betul dengan zikir, lazat betul dengan ibadat mereka? Itu Allah Ta'ala sudah bukakan hatinya. Allah Ta'ala dah campakkan nur, anwar, asrar, rahsia, campakkan ma'rifah. Maka sebab tu bila mana mereka ni tuan-tuan, kita tengok ahli abidin ni, orang ibadat ni, ahli ibadat ni, mereka kadang mendapat lazat di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kedua tuan-tuan, dia sebut sebagai tingkatan muridin. Yang ketiga yang disebut sebagai tingkatan al-arifin. Hamba-hamba Allah dalam tingkatan ini, meskipun mereka beramal ibadat begitu banyak, amalan terlampau banyak, bukan amal yang wajib saja, yang sunat tidak ditinggalkan, ditambahkan pula dengan amal-amal sunat, tetapi sedikit pun mereka tidak melihat bahawa mereka mengerjakan ibadat itu untuk maksud-maksud di atas. Bukan kerana dia solat, dia ibadat, bukan kerana semata-mata nak surga tu, bukan maksud dia tak nak surga, tapi dia tak pandang kerana hatinya sudah fana kepada pandangan Allah. Ini tingkatan arifin, ini tingkatan paling tinggi. Dia beribadat tu hanya semata-mata kerana Allah. Kalau kita ni ibadat kenapa tuan-tuan? Memang kita kata kerana Allah, tapi kita nak pahala tak? Nak pahala, nak syurga, nak. Itu maksudnya kita belum sampai pada tingkatan arifin ni. Ini tingkatan para awliya, tingkatan para anbiya, para rasul, para nabi-nabi, para wali-wali Allah. Mereka ibadat bukan hanya kerana nak balasan, imbalan daripada Allah tu tak, tapi sebetul-betul ibadat itu kerana rasa ibadat kerana Allah semata-mata. Tak pandang, malah hati mereka itu, diri mereka sudah fana kepada Allah, tidak pandang selain. Dia panggil al-aghyar, tidak pandang kepada aghyar, tidak pandang kepada perkara yang selain Allah. Cuba kita tengok tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Aisyah kan, Nabi solat, Aisyah kata sampai bengkak kaki-kaki. Maksudnya Nabi bukan solat 5 waktu je yang wajib, tak. Nabi buat solat sunat yang lain. Padahal kita kata kalau Nabi tak buat pun, Nabi ni maksum. Nabi maksum. Nabi sudah dijanjikan tempatnya di syurga yang paling tinggi.
kedudukan yang paling tinggi di antara para makhluk. Tapi kenapa Nabi solat sampai bengkak kaki dalam riwayat Aisyah? Nabi puasa sunat begitu banyak. Itu tak lain dan tak bukan kerana Nabi sudah fana pandangannya terhadap Allah. Bukan melihat kepada amalan tadi, bukan melihat kepada nikmat-nikmat syurga dan sebagainya. Hanya betul-betul memandang Allah. Sebab tu tuan-tuan, nak sampai tingkatan arifin ni bukan mudah lah. Sebab kita pun dah diajar, kita solat, kita pun nak apa? Nak pahala kan. Ini jangan kita salah faham. Itu tingkatan kita ibadat, tak ada masalah. Kita sembahyang nak pahala, kita buat baik nak pahala, kita nak masuk syurga, itu tak ada masalah. Cuma ini dia panggil dalam pembahasan tingkatan kedudukan manusia, berarti kita berada di makam yang bawah sekali, makam ibad. Sedangkan makam arifin yang tinggi tadi, mereka buat semua itu bukan kerana ganjaran-ganjaran tadi semata-mata, tapi kerana hubungan mereka fana, mereka hati mereka itu terpaut dengan Allah, tak pandang selain daripada Allah. Kadang kita tu masalah itu, kadang kita masih memandang kepada makhluk. Hati kita ni maknanya kita masih terikat dengan makhluk, kita masih pandang makhluk. Walaupun pahala tu makhluk tak? Makhluk. Walaupun syurga tu makhluk tak? Makhluk. Kita duk pandang pahala kan, buat amal sekian-sekian dapat pahala ni, berarti kita masih memandang apa? Mandang makhluk. Kita nak amal sekian-sekian, nak masuk syurga, dapat pahala masuk syurga, kita duk nak kepada syurga itu, pandang kepada syurga. Syurga tu makhluk tak? Makhluk. Berarti kita itu bukan berada di tingkatan arif. Boleh faham tuan-tuan? Jadi nak sebut di sini tuan-tuan tingkatan-tingkatan hamba tadi, bukanlah bermaksud kata jangan kita beramal kerana tak payah amal lah sebab duk pandang kepada makhluk. Dah, itu salah faham. Jangan kita tersalah faham. Ini tak payah beramal lah sebab kita beramal kita nak syurga itu makhluk, kita pandang kepada makhluk. Tak. Ini pembahasan kepada hakikat. Syariatnya begitu, mizan syariat lain, mizan hakikat lain. Sebab kitab hikam ni dia hakikat, hikmat, tauhid, tasawuf. Dia tasawuf yang masuk kepada hakikat sikit lah. Tasawuf yang agak tinggi dia punya pembahasan, taklah tinggi sangat, tapi dia menyangkut, dia ada kait tentang bab hakikat. Bila pandang kepada mizan hakikat, itu pandangan dia. Kita timbang dengan timbangan hakikat itu. Kalau ditimbang dengan timbangan syariat, macam mana timbangan syariat? Ya, kita memang kena buat amal untuk mendapatkan pahala. Bila dapat pahala masuk syurga. Kalau tak beramal dapat apa? Dapat dosa. Bila dapat dosa masuk mana? Neraka. Itu timbangan syariat, mizan syariat. Mizan hakikat lain, mizan syariat lain. Yang maksudnya dalam ruang lingkup pembahasan yang berbeza. Tidak terbayang di dalam hati mereka bahawa mereka beramal, tetapi hati mereka selalu tertuju bahawa Allah Ta'ala yang berbuat segala sesuatu pada hakikatnya. Mereka tenggelam dalam lautan reda qadar ilahi, dan mereka bergantung pada tali qada yang maha pengasih dan penyayang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi segala amalan mereka tidak pandang kepada selain daripada Allah, hanya pandang kepada Allah. Sebab semua perbuatan kita ini pun hakikatnya ialah perbuatan Allah. Ya. Hakikat perbuatan. Hakikat kepada perbuatan, tidak ada perbuatan melainkan wahdatul af'al, satu pada perbuatan.
Maksudnya segala perbuatan ini hanya satu, iaitu perbuatan siapa? Allah. Segala gerak kerja, segala pekerjaan, segala yang berlaku walaupun secara zahir kita nisbahkan kepada kita makhluk. Ini kita yang buat, ya. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita tidur, kita usaha, kita berjaya, macam-macam kita nisbahkan, kita sandarkan amalan, pekerjaan, perbuatan kepada kita itu secara majaz. Majaz ni secara metaforik, bukan hakikat. Metaforik, metafora saja. Kita sandar itu secara metaforik saja. Majaz dia panggil, majaz al-qauliyah, perkataan yang metaforik sahaja. Sebab hakikat kita tidur, perbuatan tidur, contoh kita tidur, siapa yang menggerakkan kita, yang jadikan kita gitu? Allah. Kita makan, kita minum, kita beramal, kita solat, kita beribadat, kita buat taat, ataupun kita buat benda yang mungkar, wal'iyadzubillah. Seorang melakukan taat, ada yang melakukan taat yang mungkar. Hakikat semua itu, siapa yang menggerakkan, siapa yang menjadikan, siapa yang berkehendak menjadikan? Allah. Sebab tu kata wahdatul fil af'al, esa pada perbuatan, tunggal pada perbuatan. Maksudnya tidak ada perbuatan kalau dipandang secara hakikat, melainkan kesemuanya kembalinya kepada Allah. Tidak ada satu pun secara hakikat dinisbahkan, disandarkan perbuatan kepada makhluk, tak ada. Cuma dari sudut adab, benda yang mungkar, perkara yang tak baik, perkara tak elok, kita tak boleh sebut kata itu perbuatan Allah. Itu adabnya. Bila kita tengok orang itu buat maksiat, ada orang minum arak, ada orang tidak menutup aurat, ada orang berzina wal'iyadzubillah, ada orang berjudi, maka kita katakan itu perbuatan Allah. Secara hakikat betul, tapi secara perkataan kita adabnya kurang. Jadi pada khalayak ramai jangan kata itu perbuatan Allah. Katakan dia ni maksiat, ini perbuatan Allah, Allah Taala melakukan dia berzina. Memang betul tu. Hakikatnya betul, tapi secara adabnya kita tidak sandarkan perkara maksiat kepada Allah. Adab supaya kita nampak kata apa? Adab kita dengan Allah Ta'ala tu. Tapi hakikatnya memang itu perbuatan Allah. Maksiat ke, taat ke, baik, buruk, semua perbuatan Allah. Sebab manusia ataupun makhluk ni tuan-tuan, dia tak ada implikasi kepada usahanya. Kesan kepada usaha kita tak ada. Kita usaha, tapi kesannya itu Allah. Kita usaha buat satu benda, bila benda itu jadi, bukan di atas sebab kesan, bukan kesan daripada perbuatan kita, tak. Perbuatan kita tu syarat saja, melengkapkan secara adat syarat itu. Tapi yang memberi kesan, yang menentukan, yang menjadikan Allah. Maka sebab tu dia perbuatan makhluk ini, dia tidak ada taksir, tak ada muassir, tidak memberi kesan, tidak memberi implikasi kepada perkara yang kita buat. Misalnya kita gerak tangan, contoh, tuan-tuan, saya gerakkan tangan. Kita ada usaha untuk gerak. Saya ada usaha untuk menggerakkan tangan saya. Tapi yang menjadikan tangan gerak, yang menggerakkan tangan, yang menjadikan tangan saya bergerak siapa? Allah. Saya gerakkan tangan. Usaha ada daripada saya. Tapi bila tangan tu bergerak, siapa yang buat? Allah. Adakah saya yang buat bagi tangan gerak? Tak. Adakah usaha saya yang memberi kesan kepada tangan saya yang bergerak tadi? Tidak juga. Maka yang memberi kesan dia siapa? Allah. Boleh jadilah kalau saya usaha nak bergerak, tapi Allah Ta'ala kata tak bergerak, tak bergerak.
Itu tanda kata usaha kita tidak memberi kesan. Kita usaha nak satu-satu benda, tuan-tuan. Kita usaha, kita rancang apa semua perfect, cukup. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata tak jadi, tak ada dalam qada Allah, tak berlaku pada qadar Allah. Jadi tak benda yang kita nak buat? Tak jadi. Itu menunjukkan kita usaha tidak memberi kesan kepada jadinya perbuatan tersebut. Itulah kita kembali kepada tauhid. Hakikat tauhid itu ialah apa? Perbuatan semuanya yang muassir, yang memberi implikasi, yang memberi kesan hanya kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan. Dan firman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan dipilihnya. Mereka tidak dapat memilih. Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Menurut kalam hikmah di atas, bahawa yang dimaksud dengan tanda yang kita bahas di sini adalah buat tanda tingkat pertama dan kedua. Maksudnya bahawa tingkatan pertama al-ibad, tingkatan yang kedua al-murid, menurut kacamata ilmu tasawuf belum termasuk, belum baik apabila dibandingkan dengan tingkatan ketiga. Termasuk belum baik. Jadi tingkatan kita duk pegang pada amal murid, ataupun orang yang baru nak berjalan menuju Allah, tadi orang yang berpegang dengan amal, yang panggil abid ataupun ibad. Kemudian orang yang dah mula menuju kepada Allah, dia panggil salik ataupun murid. Dua tingkatan ni kalau nak dibandingkan dengan tingkatan yang ketiga, iaitu tingkatan arif, lebih bawah ataupun lebih rendah. Dia dianggap kurang baik. Bukan tak baik, tapi kurang. Maksudnya, kalau kita ada usaha untuk tingkatkan, sepatutnya kita ada usaha untuk tingkatkan daripada maqam ibad kepada maqam salik. Daripada kita sekadar solat, kita tukarkan kepada aku solat ini nak mencari Allah. Hati aku nak berpaut dengan Allah. Aku nak mendapatkan limpah kurnia daripada Allah. Aku nak dapatkan asrar rahsia daripada Allah. Aku nak ma'rifah daripada Allah. Aku nak Allah Ta'ala bukakan hatiku dengan aku menuju Allah ni. Berarti kita memindahkan daripada tingkatan, berpindah daripada tingkatan ibad kepada tingkatan salik. Sebab tu takkan selama-lamanya kita nak berada di tingkatan salik ibad tadi, tingkatan orang awam. Jadi dia tingkatan orang yang sama semua, tingkatan majoriti orang awam. Takkan kita nak duduk tingkatan itu sampai bila-bila. Maka kita kena perjalanan, memulakan perjalanan kerohanian kita untuk menuju Allah. Baik, dia kata, jadi menurut ilmu tasawuf ni, tingkatan pertama dengan kedua itu agak kurang baik berbanding dengan tingkatan tiga. Kenapa? Pada tingkat pertama, apabila seorang itu mengerjakan perbuatan maksiat dalam arti yang luas, seperti tidak menjalankan perintah Allah, maka mengakibatkan kurang harapnya kepada Allah. Atas maksudnya iaitu bahagia di surga dan selamat dari azab dan siksaan neraka. Harapannya kepada Allah kuat dan bertambah apabila ia beramal. Tetapi apabila tidak, maka harapannya yang tadi akan turun dan berkurang. Inilah. Kerana tingkatan pertama ni dia pegang pada amal. Bila amal banyak, dia pegang. Pegang. Bukan pegang dengan Allah, pegang dengan amal. Itu yang agak kurang. Sepatutnya pegang dengan Allah, bukan dengan amal. Maka kita beramal banyak, beramal. Tapi hakikat hati kita, pergantungan kita tetap
gantung kepada harapan kita itu gantung kepada Allah. Demikian pula pada tingkatan al-murid, tingkatan yang kedua tadi, dengan amal ibadat maka ia gembira, kerana itu maka ibadatnya yang menjadi sebab menyampaikan harapannya. Tetapi apabila ibadatnya kurang, maka akan berkurang pula harapannya kepada Allah. Dia buat amal ibadat banyak, bertambahlah harapannya kepada Allah, kuat pergantungannya pada Allah. Tapi bila mana dia kurang beramal, kurang pula lah pergantungannya kepada Allah. Masih lagi terikat dengan amal juga. Inilah akibat apabila kita berpegang kepada amal tetapi tidak berpegang kepada Allah. Akibatnya begitu. Kita pegang dengan amal, amal kurang, kuranglah iman kita, kuranglah pergantungan kita kepada Allah. Sebab kita berpegang kepada amal. Bila dia amal banyak, dia yakin dapat masuk surga. Tapi dia amalannya kurang, dia tak yakin masuk surga. Sedangkan pengharapan kita sepatutnya kepada Allah. Dalam urusan akhiratnya, akhirat kita sepatutnya menyerahkan kepada Allah. Kita beribadat, tapi akhirnya kita menyerahkan kepada Allah. Adapun tingkatan ketiga adalah tingkatan yang mulia di sisi Allah. Sebab apabila kita telah sampai pada tingkatan ini, kita akan fana dan kita akan tenggelam di dalam qada dan qadar Allah. Sebab itu susah. Apa saja yang Allah tentu, itu. Apa saja yang dikurniakan Allah, itu. Jalani. Kita dah fana. Seorang itu yang sampai pada maqam arif, dia fana pada qada dan qadar Allah. Fana pada Allah Ta'ala. Tak pandanglah yang lain. Tak pandang makhluk lah, pandang Allah ya. Tak pandang pada amal ibadatnya yang banyak tadi, tak pandang pada pahalanya, tak pandang pada nikmat syurga, tak. Dia pandang hanya kepada Allah. Sama saja pada kita apabila mengerjakan taat, maka tidak terlihat oleh kita bahawa itu ialah kerana daya dan kekuatan kita. Bila kita buat taat, bukan aku, Allah. Dia tak pandang yang lain. Tapi kalau kita pegang yang ibadat, kita masih rasa, oh, aku boleh buat taat, aku boleh semayang, aku boleh berjemaah tak tinggal. Dia rasa apa? Masih ada sifat wujud tadi. Sebab dia rasa itu bahagian dia. Sebab dia rasa atau usaha kita, atau usaha dia. Tapi kalau orang yang dah tingkatan muridin, tingkatan arifin, bila dia beramal banyak pun, dia tak rasa itu daripada bahagian dia, bukan usaha dia. Hadza min fadli Rabbi, itu daripada Tuhan. Allah yang menggerakkan aku beramal. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala tak gerakkan aku untuk beramal, tak boleh amal banyak macam ni. Maka tak pandang kepada amal banyak, pandang kepada siapa Allah. Dia fana kepada Allah. Buat taat, tak pandang kata taat itu daripada aku. Tak. Ni orang ni. Buat baik, buat taat, buat kebaikan, buat ibadat yang banyak, tak pandang kata itu daripada kekuatan kita. Tak. Dia pandang apa? Semua itu atas kurniaan Allah, atas taufik Allah bagi kat dia. Ataukah kita pernah meninggalkan ajaran agama, namun hati kita selalu mengharapkan keredaannya dan takut kepadanya. Tidak bertambah harapan kita kepada Allah, apalagi kerana ihsan yang kita kerjakan, dan tidak pula berkurang takwa kita kepadanya disebabkan kesalahan yang kita lakukan. Tetap dengan Allah. Dia buat banyak ibadat, tak buat banyak ibadat, tetap hatinya kepada Allah. Cuma macam saya sebut tadilah, jangan kita salah faham pula kan. Maksudnya orang yang buat janji hati dengan Allah, tak buat taat apa-apa, itu tak betul lah. Macam mana awak kata awak tak buat taat, awak tak solat, tapi hati kepada Allah tak boleh. Sebab ni kadang orang salah faham. Sebab ilmu-ilmu macam ni dia kena betul-betul kita kena ada mursyid, kena ada guru yang memberi panduan kepada kita. Ada orang yang mendakwa hakikat, mendakwa makrifat sebagainya. Dia kata apa? Kalau tak solat pun tak apa, janji hati kita baik.
tak tutup aurat, tak pakai tudung pun tak apa, janji hati baik. Ni pahaman macam ni dah beredar dalam masyarakat, tuan-tuan. Tak buat baik pun tak apa, tak solat, tak apa, janji hati kita dengan Allah. Macam mana awak kata hati dengan Allah kalau awak tak solat? Solat itu ialah perintah Tuhan. Bila tak buat, jadi awak melanggar perintah Tuhan, kan? Bagaimana kata awak hati awak dengan Allah, terikat, terpaut dengan Allah, awak tak tutup aurat, tak pakai tudung? Macam mana? Macam mana kata hati terikat dengan Allah sedangkan dalam keadaan buat benda yang dilarang oleh Allah, buat benda mungkar, melawan perintah Tuhan pula? Maka itu tak betul. Ini dia ada muncul, muncul dia ada pandangan-pandangan macam ni, pahaman macam ni dia dah beredar daripada dalam kalangan masyarakat kita pun ada. Tak pakai tudung pun tak apa, janji hati baik. Pakai tudung yang tutup pun belum tentu baik. Dia buat macam tu, duk banding. Hak pakai tudung pun belum tentu elok. Yang pakai sorban, pakai kopiah pun kadang belum tentu elok. Itu atas individu. Atas individu, tuan-tuan lah. Tak boleh kita claim macam tu. Kerana itu satu-satunya bagi kita untuk sampai ke tingkatan ketiga itu ialah dengan mujahadah. Mujahadah ni usaha melawan nafsu. Jadi mujahadah yang pertama, tuan-tuan, mujahadah lawan nafsu. Barulah mujahadah melawan syaitan. Dalam kitab antaranya dalam kitab Minahus Saniyah karangan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dia kata kalau orang yang dia boleh mujahadah melawan nafsu, maka dia akan boleh mujahadah melawan bisikan godaan syaitan. Dia yang pertama tu nafsu dulu. Dan nafsu tu yang paling besar sebenarnya. Kalau dia mampu mengalahkan nafsu, maka dia boleh mengalahkan syaitan. Tapi yang pertama, kalau dia kalahkan nafsu, kalah semua. Nafsu ni, tuan-tuan, sikit kita nak berhenti sikit. Nafsu ni, tuan-tuan, dia sebut antaranya dalam kitab Futuhat Makkiyah Ibn Arabi. Ketika mana Allah Ta'ala nak sebut kata kuatnya nafsu ni, degilnya nafsu ni, ketika mana Allah Ta'ala ciptakan nafsu, Allah Ta'ala tanya, man ana? Aku siapa wahai nafsu? Allah Ta'ala tanya nafsu, Tuhan tanya nafsu, man ana? Aku siapa? Nafsu jawab apa, tuan-tuan? Dia jawab balik, man ana? Aku siapa? Dia tanya balik Allah, aku siapa? Itu nafsu lah. Maka Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala dalam kitab disebut, Allah Ta'ala rendamkan nafsu ini di dalam laut lapar. Rendam nafsu di dalam lautan lapar selama 1000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala angkat balik, tanya balik, man ana? Aku siapa wahai nafsu? Barulah nafsu jawab, anta rabbi, engkau Tuhanku. 1000 tahun Allah Ta'ala biarkan nafsu ni biar lapar. Sebab tu ulama sufi kata, kita nak kalahkan nafsu ialah dengan jalan al-ju', lapar. Nak lemahkan nafsu, mujahadah lawan nafsu, kena melalui jalan al-ju', iaitu lapar. Sebab tu, tuan-tuan, kita tengok bulan puasa kan, lapar. Memang ada lagi orang yang nafsu maksud tak puasa lah kot kan. Tapi kalau kita lapar, nafsu kita lemah kan. Dia tak fikir apa, dia fikir nak makan lah. Bila dah makan, baru dia fikir yang lain pula. Macam-macam lah nafsu tu kan. Tapi kalau ketika mana lapar, nafsu lemah, syahwat kita pun lemah. Sebab itulah hadis Nabi kata, orang yang tak mampu kahwin ni kena puasa. Orang yang mampu kahwin kena kahwin. Ya makna syarah sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, Nabi kata, orang yang kalangan kamu yang mampu untuk kahwin, bernikah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faras. Kerana nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kesucian, kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Nabi kata, orang yang tak mampu puasa.
fa innahu lahu wija, kerana puasa yakni dengan lapar puasa tadi dapat mengekang daripada nafsunya, daripada syahwatnya. Sebab tu ulama sufi kata tuan-tuan, jalan dia mujahadah nafsu ni ialah lapar. Hadirin tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sampai takat tu kuliah kita, perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.